buat dia yang pernah pergi meninggalkan awak supaya mula gelisah memikirkan awak dan kembali tergila-gila pada awak. Sebelum saya ajarkan caranya, tulis qabil tu dahulu di ruangan komen. Ini sebagai sambung sanad yang penting sebelum mengamalkan sesuatu amalan. Baik, ini langkah-langkahnya. Pertama, lakukan solat hajat 2 rakaat pada jam 12 malam. Selepas selesai solat, bacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar, Ya Mutakabir, Ya Malikal Mulki. Sebut nama target. Ulangi sebanyak 33 kali, kemudian tutup dengan membaca surah Al-Fatihah 1 kali. InsyaAllah dia yang dahulu meninggalkan awak akan mula gelisah memikirkan awak dan kembali tertarik serta tergila-gila pada awak. Jika awak merasa amalan ini agak berat untuk dilakukan, awak juga boleh menggunakan sarana pengasihan seperti mustika puter giling yang telah saya ritualkan secara khusus. Dalam tempoh 7 hari, insya-Allah awak sudah boleh merasakan kesannya. Bagi awak yang ingin dibimbing secara langsung, boleh hubungi nombor yang tertera di bio.